Okey, Assalamualaikum geng. Ni aku nak set up untuk mancing jaring hanyut. Aku pakai ni jaring saiz 4 inci lah. Saiz 4 inci, lepas tu dia ada batu ladung macam ni. Dia ada pelampung buoy lah. Pelampung buoy ni dekat tempat sakut untuk sangkut kili. Okey, dia punya lebar ni panjang dia 10 kaki, lebar dia dalam 8 kaki lah. Lebar dia dalam 8 kaki. Okey, kita sangkut dekat ni lah, dekat kili. Kita sangkut dekat kili macam ni ya. Yang ni aku buat sedikit perambut lah, sedikit perambut untuk jadi kuat lah, untuk ikat dekat kili. Sedikit perambut macam ni. Okay, kita cangkuk je. Plug and play sahaja. Okey, cara baling dia geng macam ni. Cara dia baling ni macam ni geng. Ni sangkut-sangkut. Cara baling dia macam ni je. Kita kena sebelum baling tu kita kena betulkan dulu lah. Bagi dia buka dulu. Buka dia ni. Okey. Baling macam biasa saja, macam mancing biasa saja. Kita hayun lah 2-3 kali. Kita 2 kali hayun untuk bagi jauh lah. Kita baling. Baling tu dia jatuh je, biar hanyut je. Kita biar hanyut. Kalau ikan sangkut tu dia akan tenggelam lah pelampung tu. Kalau ikan sangkut. Okey, terima kasih.